Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita tentang kisah emosional. Salah satu pengalaman yang saya tak kongsikan lagi adalah tentang pengalaman saya solat Jumaat di London. Waktu saya menetap di London selama setahun, ketika itu ramai orang Islam. Bayangkan berjuta orang Islam kat London. Berbagai lah, dari Pakistan, Bangladesh, daripada Tanzania, Somalia, dari benua Afrika juga. Dan ketika itu, hari pertama saya di Oxford Street, Dr. Aziz pada masa tu, kami nak pergi solat. Terkejutnya kami apabila pergi tempat solat tu, dia bukan masjid masjid landed tau. Dia masjid yang kat atas rumah-rumah kedai. Kat sana dia masjid yang betul-betul atas tanah landed. Inilah masjid Central Mosque. Jadi kalau masjid-masjid kecil biasanya ada di atas kedai. Dan masjid di Oxford Street tu, di Goose Street, dia adalah atas kedai pizza halal. Okay, kat situ sedap. Kalau korang datang Oxford Street boleh pergi situ. Nama dia ICCO. Okay, masa tu kejutnya saya, ramai orang Islam. Orang daripada Arab pun ada, orang daripada berbagai orang, terlalu ramai. Jadi masa tu menaik. Tetapi rupanya masjid kat sana, sebab terlalu ramai orang Islam, dia ada dua slot. Slot pertama, slot kedua. Jadi bila slot pertama dah habis, bayangkan kita dah bagi salam semua, solat sunat, lepas tu cepat-cepat keluar. Sebab kita nak bagi laluan untuk slot kedua pula masuk. Sebab kan orang ni yang limited, tapi ramai orang nak masuk, populasi pula ramai, orang yang terhad. Jadi apa yang pihak masjid-masjid kat sana perlu buat, mereka buat dua slot. Kat London ada satu nama dia Central Mosque London, beritahu kat video saya selalu. Jadi sonoknya solat Jumaat di sini sonok sebab orang agama Islam kat sana meraihkan hari ini, pakai jubah, alhamdulillah, seperti suasana di negara Islam sebenarnya. Jadi itu sahaja pengalaman saya. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Ilmu Channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada Ilmu Channel. Terima kasih.